Jemaah semua. Pak cik tu relax ku, kata budak tu relax ku, tak kata apa-apanya. Pung sahabat tangga masjid, tengok lihat Tok Bila apa qomat. Bila Tok Bila qomat tu, pak cik tu kata, "Weh, orang qomat dah weh." Naiklah kata naik semaya. Lepas tu pergilah. Gau dia budak tu jawab, "Minta maaf, hamba tak boleh semaya." Pak cik tu pun tengoklah katalah ke molek. Jatuh molek mu ni tidak sadar. Tidaknya ni sotong mu ni dah gitu dah. Ama malah sebut nama hok dia mau tahu belaka kan. Molek ni pakai je pun molek. Berapa hari mu tak boleh semaya? Hok bisik di hatimu tadi tu aku. Hok bisik di hatimu tadi tu aku. Takak selalu pocik ni iblis laknatullahi alaih. Langsung tubik mulut pocik ni laknatullahi alaih. Hei iblis. Tuhan tahu mu 2 kali dah kerebuh. Tidak mungkin nak pergi boleh pahala. Tuhan tulis tu pahala. Tuhan tulis tu pahala. Kamu pergi pun pahala tu juga. Belawa ngelah kali haluh. Benar iblis. Yang main kakak tu nak ayat ni. Oh, kau buat sirben ni nambung. Ada sirben nambung piuh tak tahu. Ni kat rumah dah ni. Ada spare puluk ni. Nambung boleh. Kau tak ada kau sekarang tak tahu. Tak setok lah. Ayat wis jadah di atas tu pun nambung. Tak jadah pun nambung dengan kakak ni. Allahu Rabbi ya Karim. Rugi malam ni orang tak mari. Allahu Rabbi. Dia pun nak semaya di rumah nak akid takbiratul ihram. Bila nak akid takbiratul ihram sekali lagi iman yang dia bina sekian lama berlawan sekali lagi dengan iblis. Bila berlawan sekali lagi, tak sedap. Dia rasa tak seronok nak akid takbiratul ihram. Main ayat ni. Allah Ta'ala bagi kekuatan ke dia. For kita lah. Biasa minum air kedai tu imeh. Oh, domoh bini wa air apa dia tukar dia tak berbuh. Tukar tu imeh baca ketubuh jadi tak selai. Tobik luar. Aku kata, Ustaz, minum dulu. Kau minum dah domoh. Domoh lah. Nak kona dekat ngetek oso. Amo ya ambo. Dia mau tak tahu. Nak royak bila dah besok. Siapa orang kata ke dia? Mana tak ada ustaz pagi ni. Orang berasa pelik. Pasal sekali ada sokmu. Nisah dah ni bini dia tak bitubik. Pocik ni bila dia akid takbir tak jadi dia pun berlari nak pergi. Pasal dia tahu dah lagi semuanya jemaah masjid tu. Pasal dia tahu email situ lambat sokmu. Bukan email sini. Maknanya kalau lepas pada bed dah lah dah orang lagi. Pasal email ngasuh dulu ke apa baru mari. Nak. Bila dia berlari nak yawi jalan 2 kali pergebah. Ini kan pula bila dia berlari. Bila dia berlari tuan-tuan dia nak gebah kali yang 3 ja'ul fata. Mari seorang lelaki remaja pun tapu dia tak ada gebah. Tak ada gebah pun tolong pimpin dia nak pergi masjid. Sepanjang jalan penuh mulut pak cik tu Allah terima kasih banyaklah weh. Terima kasih banyaklah. 2 kali dah pak cik rebah. Oh kalau saat ni rebah kali yang 3 pula tak tahulah dia kata weh. Pak cik tak sedap semaya seorang. Pak cik besok jak reti semaya siapa lah ni jemaah sokmu. Pak cik tu relax ku, kata budak tu relax ku, tak kata apa-apanya. Pung sahabat tangga masjid, tengok lihat Tok Bila apa qomat. Bila Tok Bila qomat tu, pak cik tu kata, "Weh, orang qomat dah weh." Naiklah kata naik semaya. Lepas tu pergilah. Gau dia budak tu jawab, "Minta maaf, hamba tak boleh semaya." Pak cik tu pun tengoklah katalah ke molek. Jatuh molek mu ni tidak sadar.
tidaknya ni sotong mu ni dah gitu dah. Ama malas sebut nama hok demo tahu lako kan. Molek ni pakai je pun molek. Berapa hari mu tak ada semaya? Hok bisik di hatimu tadi tu aku. Hok bisik di hatimu tadi tu aku. Takak selalu pocik ni iblis laknatullahi alaih. Langsung tubik mulut pocik ni laknatullahi alaih. Hei iblis. Dah kalau mu iblis, bapa mu aku mari masjid. Dah kalau mu iblis, bapa mu aku mari sembahyang Jumaat. Gapo iblis jawab? Betul hak meroyak. Aku akan cari jalan 1001 jalan supaya siapa dia saja umat Muhammad tidak mari masjid. Pandailah aku buat. Aku akan cari jalan 1001 jalan supaya umat Muhammad tidak mari sembahyang Jumaat. Pandailah aku buat. Oh, kerja aku pandailah buat. Bapa dia mau tak pergi Jumaat, kalau tak belakang tak metua. Dia tak lagi dengan dia sombong. Oh. Hari tu masuk kedai, kau tegur sang aku tak mai dia buat tak reti. Oh, pah maaf tak tegur. Bab tu kau tak pergi masjid terus. Dah demo kalau tak belakang tak imam tua, dia mau pergi malah tak imam muda. Kau tak imam tua tak apa. Tak imam muda pula kau. Demo lagu tu pula. Demo sedap kata kau tak pergi tu, apa demo tak pergi demo? Kawai beres belakang. Tak imam tua kau, tak imam muda kau. Hari tu kawai cucu kawai kau makan kau dua-dua ada. Kawai tak lagi tak bilang. Demo orang semua clear belakang tu bilang. Baik gapo aja tu. Tak kena, tak lagi kawan. Mak gitu. Ya demo sedap lah kata kau orang. Orang tu tak pergi, orang tak pergi. Demo sendiri. Demo sendiri berapa tak pergi. Kawai tu imam muda, tu imam tua, tu bila pelah. Malam ni kalau raya ada demo. Pasal demo kita tanya. Orang lain semua tak tahu ni. Malam ni kalau raya. Pasal orang duk tuduh kawai macam-macam kalau tak pergi masjid. Pasal tak kena demo ya. Kalau malam ni kalau nak raya. Kawai berasa hati pah mampu kau tuk siuk. Demo ngatuk siuk buat kira. Tak kena demo. Bapa pula tu siuk. Dia mau kira hari tu. Kawai pergi masjid. Kawai letak selipar kawai situ. Dia mari dia kata ke dia. Jangan letak sini ni. Sini kat selipar tu imam. Allah. Kau ingat kau parking kereta ya. Minta maaf tu siuk kata siuk. Ni selipar pun kira juga. Kawai pun duk tunggu. Kau tengok. Allah buruk pek selipar tu imam. Selipar kawai ni. Hana tu kawai beli Putrajaya. Baru nenek. Kalau kata dia, pah mampu tak mari masjid. Syaitan akan buat ke mana-mana pun tuan-tuan. Inilah ayat-ayat yang syaitan guna. Yang keluar daripada mulut kita. Bapa dah mau tagi dengan nganya apa? Tak legai ceramah tu. Tak daripada Assalamualaikum juga neraka. Kau tunggu siapa kisah tak ada. Surga sambut lako macam. Kalau takutlah kawan malam tu. Orang sebut kat surga kata. Kena tahu dia mau lagi. Mesti tak sebut tu kat neraka. Tak segi malam dia tu. Dia mau pergi malam esok. Malam esok kau jenera. Bapa pula? Duk baca kitab tua. Maka akannya, naiknya. Kau duk tunggu bila nak belahnya. Tak belah-belah. Pandai setel tuan-tuan. Batu dia kata 1001 jalan aku akan cari jalan supaya orang tidak mari masjid. Mu tahu tak dia kata? Mu tahu tak? Bukan setakat 27 pahala yang mu mari sembahyang Jumaat. Tapi lebih pada tu lagi Allah Ta'ala bagi. Sebab itu bukan senang nak hidupkan Jumaat seperti sembahyang Jumaat. Mugabah kalian pertama dia kata muniat lillahi ta'ala wuduk mu sempurna. Mugabah kalian pertama Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosamu. Mu ingat main-main kau sembahyang Jumaat. Padahal kita payuh pun tuan-tuan. Pahada pataduk ada. Allah Ta'ala nak beri keampunan.
Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosamu nak ayat ni. Pasal apa? Pasal setiap langkahmu 10 kebajikan, 10 dosa ditolak. Dah mu main dengan hari-hari, 5 waktu. Tak luruh. Nampak tuan-tuan? Tumu duduk dalam semaya ya, melakoh ya. Bila mu naik, mu baca doa pula. Mu naik, mu duduk ni i'tikaf pula. Mu naik, mu semaya tahiyatul masjid pula. Mu naik, mu duduk, mu dengar kuliah pula. Seperti binatang yang meragu rupu, maka Allah Ta'ala gugurkan sebab banyak dosamu. Padalah kalau Allah Ta'ala ampunkan dosamu mari semaya Jumaat. Padalah kalau Allah Ta'ala tidak pilih kita, apa yang payah sangat tu yang nak pilih aku biar istiqamah dengan 5 waktu. Padahalnya aku ada kemampuan, ada kereta, ada motor. Senang benar dengan cerah, masjid comel, Allah tepi jalan pula. Tak ada sebab tak boleh mari. Pada Allah Ta'ala payuh ke rupanya. Mu balik, mu niat dengan sempurna, tukar pakaian tak berubah. Merubah kali yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa kedua ibu bapakmu. Mu ingat main-main kau semaya Jumaat. Padalah sunnah yang paling besar sekali ialah sembahyang jamaah. Amalan yang pertama dihisap di akhirat kelak semaya. Lawan dia sudah tentu benda yang sunat. Lawan semaya hak fardu utama sudah tentu semaya Jumaat. Mu balik, mu nak tukar pakaian, nak pergi pula kali yang ketiga. Mu nak pergi kali yang ketiga. Aku sekat dalam. Aku goda dah. Jika awalnya mu berlawan dengan aku, mu kalah. Mu nak angkat takbiratul ihram, tetapi oleh kerana mu dah jadi darah daging semaya Jumaat, darah daging jadi makmum, maka di waktu itu berlawan sekali lagi aku kalah. Bila aku kalah mu berlari nak pergi, aku takut merubuh kali yang 3 aku pegang. Bapa aku pegang mu kali yang 3. Andainya merubuh kali yang 3, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pergi aku di akhirat kelak. Nampak tuan-tuan, besar kecilnya semaya Jumaat. Tapi pada kita, ada saja pergi Jumaat. Nak gitu. Mana ada malam ni? Tahu tak ada nak pergi mana. Pamari kan ambil dia ni buat relax. Satu gitu. Menggoti ada pak yang tak ada kita. Tak bahasa dia. Nampak tuan-tuan? Tak peliklah kalau semaya Zuhur sekian orang, semaya Asar sekian orang, semaya Maghrib Isya sekian orang, semaya Subuh orang-orang tak tahu ya. Pasal orang tidak mari perasaan, tidak memahami hakikat. Bagaimana kita nak korbankan jiwa kita, harta benda kita, masa kita, tenaga kita, sisa-sisa usia yang ada lagi ni nak suruh biar istiqamah konsisten dengan semaya 5 waktu. Di mana sahaja kalau kita berhenti mana-mana pun, tidak semesti masjid. Muslimin muslimat dimati Allah Ta'ala, selalu hamba contohkan, kalau padu takdir lah Allah Ta'ala bagi 65 umur hamba. Sekarang ni hamba ada 63 lah. Kalau Tuhan beri 65, maknanya ada 2 tahun lagi. Hamba tukar pitih 65 ria ni jadi pitih. Hak umur 65 tahun hamba tukar jadi 65 ria. Maknanya hamba telah belanja pitih hak Tuhan beri 63 ria dah. Hamba tinggal 2 ria lagi. Hamba boleh buat beli gapo dia 2 ria. Hamba boleh buat beli gapo dia 2 ria. Amo kena berambil benar, kena pilih benar prioriti keutamaan. Apa dia yang aula lah kafaula aku kena guna kapitih 2 yan. Aku tidak akan bercita-cita besar dah. Kerana dengan 2 yan ni apa dia yang aku boleh beli. Kalaulah 2 tahun yang umur aku ni, apa dia yang perlu aku isikan dalam kehidupanku.
Tapi duk berasa bila orang tanya berapa mau Ustaz? Ustaz, nep 3. Duk berasa nep 3 macam. Nep 3 habis dah Muhtar. Habis dah. Sudah berlalu yang tinggalnya 2 tahun lagi. Itu amo bubuh 2 hari ya. Ketua hari 2 pelesing. Ketua hari 2